5 tahun. 5 tahun dalam penjara. Ni kau nak tambah seksa aku lagi? Abang Man, saya dah habis sekolah. Dah tak ambil peksa. Kau nampak? Kau nak suruh aku duduk dengan dia, nak suruh tutup mulut dia. Lah, kenapa tak cakap tadi dekat kedai Abang Salim ada? Ada apanya, Sot? Tepung pulut. Tepung pulut kat depan sana tu! Aku pijak kau! Masuk sekali kau padi-padi dalam perut kau. Kau ni jenis manusia. Bila aku pijak, aku tanya kau hidup, kau hidup balik. Itu yang payah. Sebab kau pekak. Bukan pekak kecil, pekak besar. Man, sabar, Man. Kamu takut jangan sebelah dengar, Man. Kita mokok ni. Tadi, kau cakap, jangan sebelah pekak macam mana dia boleh dengar. Bukan, Man. Kita mokok ni. Takut nanti dia dengar aku tingkap. Berapa lama aku nak tinggal dengan dia? Berapa lama? Sampai kita jumpa batu mata tu balik. Kalau setahun tak jumpa batu permata tu, setahunlah aku duduk dengan dia ni. Abang boleh pakai baju saya. Tak payah nak pakai guni. Kau nampak? Dia pekak besar, kau pekak